baru-baru pilihan raya negeri Johor ni ada kesalahan pilihan raya yang viral lah yang saya baca, iaitu ada seorang pengundi mau masuk mengundi tapi dihalang oleh Pak Gad. Isu pemakaian ke dalam pusat pengundian ni dah banyak kali lah, maksudnya selalu diingatkan lah, dibangkitkan, yang walaupun kadang bukan isu tapi selalu dibangkitkan berkali-kali. Saya rasa SPR pun dah banyak jelaskan sebenarnya kan, dan memang ada garis panduan pun yang digariskan. Tiada orang yang berhak untuk menghalang seorang pengundi yang sah untuk masuk ke dalam pusat-pusat pengundian. Sebab ni adalah peraturan pilihan raya lah, peraturan-peraturan pilihan raya, perjalanan pilihan raya. Jadi kalau waktu pilihan raya, yang berkuasa sebenarnya adalah SPR. Yang maksudnya yang menguruskan seluruh perjalanan pilihan raya adalah SPR. Peraturan-peraturan untuk pilihan raya semasa pilihan raya adalah daripada SPR. Jadi peraturan pilihan raya jelas lah sebutkan tidak ada orang berhak dihalang oleh mana-mana pihak. Sepatutnya tak terjadilah. Dan mungkin kes minor lah. Betul lah kata Wong kan, kalau pakai baju Ultraman, kalau di Sabah pakai baju kadazan ke, baju adat lah, baju adat kan. budaya. Tapi di sini mungkin kalau baju Melayu okey lah, boleh kena kahwin ada. Ada yang baru selesai majlis kahwin terus pergi mengundi pun ada. Kalau pakai Ultraman ni kita perlu sahkan identiti pengundi. Kan kalau dia pakai topeng siapa orang kenal kan. Jadi sepatutnya boleh, tapi kena disemak lah orang ni betul ke orang kan, ataupun pengundi ni bukan pengundi lain datang untuk menyamar sebagai pengundi, boleh jadi kan. Tapi kalau dia memang ada dalam senarai daftar pemilih untuk mengundi, dia tak boleh dihalang masuk lah.